Perodor halus sudah 5 tahun. Kalau kita tengok balik condition dia sudah jadi macam mana. I ambil kereta yang cantik sikit buat contoh. Yang ini mileage 50 lebih aja. 5 tahun baru pakai 50 lebih. Engine dia nampak tak ada leaking. Okey, atas bawah. Lepas itu piping dia lembut lagi. Dia tak rasa macam mau rosak. Engine mounting dia tengok habis air stable. Okey, sekarang tengah T tau. So mileage dia almost 60,000 pun tak rasa dia punya mounting mau rosak. Sober dia sini kurang sikit. Sikit aja, normal Tapi yang itu okey. Ini okey. Depan punya sober cantik lagi, tak ada minyak. Ramai orang tak tahu Perodor halus dia rear wheel drive, belakang jalan ni. Okey, dekat highway tekan minyak kau akan rasa belakang punya tayar jalan dulu. Okey, apa kereta korang punya feel paling kuat? BMW. Tekan minyak belakang punya feel terus jalan cepat selesa, tapi ini kurang selesa. Ada dia walaupun sudah 5 tahun tapi everything nampak cantik lagi. Mesti ramai orang ingat Wong tak suka Perodor. Ingat saya selalu kutuk dia. Okey, dia baik punya part, I tetap cakap baik. Macam dia punya ketahanan cakap betul, baik. Okey, lagi satu. Yang ini contoh, I pilih kereta yang cantik. Bukan semua kereta condition macam ni. Depends by owner macam mana jaga. So, jangan tengok saya Wong punya video pergi tempat lain pergi, ingat semua condition macam ni. Owner lama jaga, baru dapat ini condition.